Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sambung semula perbahasan mengenai ataupun pembacaan kitab Al-Mustasfa karya Imam Al-Ghazali rahimahullah yang lama kita tangguh sejak daripada bulan puasa hari tu. Alhamdulillah. Dan pagi ni kita akan pergi ke permasalahan ataupun perbahasan yang terakhir lah. Daripada Al-Qutbul Awal, daripada kitab Al-Mustasfa. Itu mengenai perbahasan yang cukup menarik yang Al-Ghazali jadikan sebagai penutup kepada perbahasan Qutbul Awal, iaitu Al-Amru Bisyai' Nahyun 'an Diddihi. Ini arahan terhadap sesuatu itu merupakan, adakah ia merupakan larangan terhadap perkara yang selain daripada yang disuruh, yakni lawan kepadanya, ataupun yakni larangan terhadap larangan daripada lawan daripada apa yang disuruh, ataupun sebenarnya dia bukan larangan. Jadi kita terus baca tanpa membuang masa sebab saya pun ada urusan pagi ni. Jadi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain, Allahumma amin. Masalah ikhtalafu fi anna al-amra bi syai' hal huwa nahyun 'an diddihi. Jadi mereka, yakni para ulama lah, merangkumi yang ahlu sunnah, merangkumi yang mu'tazilah, secara umumnya mereka berbeza pendapat. Adakah suruhan terhadap sesuatu, misal kata suruhan salat, aqimus salah, hal huwa nafsu, yani adakah itu juga larangan daripada andiddihi, larangan daripada melakukan apa jua yang berlawanan dengan salat. Yani bila disuruh salat, adakah bermaksud larangan jangan zikir, jangan baca Quran, jangan tengok TV, jangan melepak, jangan pergi pasar dan sebagainya. So adakah larangan, suruhan itulah larangan dan larangan itulah suruhan, ataupun macam mana? Perkara ni yang menjadi perbahasan. Tetapi sebelum tu, sebelum memulakan perbahasan ni, Al-Ghazali memberikan dua muqaddimah untuk kita perhatikan. Kata beliau, walil mas'alati tarafan. Dalam masalah ni ada dua perkara yang perlu dilihat. Ahaduhuma yata'allaku bis-sighah wa la yastaqimu dhalika 'inda man la yara lil amri sighah. Jadi dia kata perbahasan sudut yang pertama mengenai sirah, lafaz. Dalam setengah kitab usul dia panggil sebagai an-nazm. Sebagian kitab usul Hanafi mereka menggunakan lafaz ataupun istilah an-nazm. Sebab kalimah malfuz ataupun lafaz ni bermaksud buang. Jadi kalau kita kata lafzul Quran ataupun lafzul hadis atau sunnah, seolah-olah yang secara tak langsung dia memberi maksud buang Quran, buang sunnah. Jadi mereka tak suka. Mimba bita'addu. Dari sudut kita nak lebih beradab dengan nas-nas syarak. Dia kata wala yastaqimu dhalika 'inda man la yara lil amri sirah. Perbahasan ini dia tidak cocok ataupun tidak kena, tidak selaras, tidak sesuai dengan mazhab yang mengatakan suruhan, begitu juga larangan syarak, begitu juga lafaz umum, tidak ada yang khusus. Tidak ada lafaz-lafaz yang khusus memberi makna-makna ini. Maksudnya tidak ada lafaz dalam bahasa Arab secara khususnya. Lafaz-lafaz yang memang wudhu' ditetapkan untuk memberi makna arahan yang wajib. Memberi maksud larangan yang bersifat haram. Memberi makna umum. Tiga qadiyah ni terutamanya. Siapa yang ada pandangan macam ni, dikatakan inilah pandangan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Asy'ariyah lah. Al-Imam Syirazi dan Al-Luma', seingat saya, beliau hanya sekadar mengitlakkan saja bahawa inilah pandangan Asy'ariyah.
Sebahagian maksudnya, sebahagian Asy'ariyah. Sebab Al-Ghazali pun Asy'ariyah juga, tapi Al-Ghazali tidaklah berpandangan sedemikian rupa. Wa man ra'a dzalika, yakni dzalika ini isim isyarah ni kembali kepada apa? Kembali kepada al-amru bi syai' nahyun 'an diddihi. Tamam? Ay wa man ra'a anna al-amra bi syai' nahyun 'an diddihi فلا شك في أن قوله قم غير قوله لا تقعد فإنهما صورتان مختلفتان. Jadi untuk orang yang berpandangan suruhan adalah larangan, sudah tentulah lafaz suruhan bukan lafaz larangan. Hadha syai'un wadih. Kalimah ataupun ucapan qum dengan la taq'ud kan berbeza tu dari sudut binjah kalimah, dari sudut huruf, dari sudut susunan huruf, dari sudut bilangan huruf. Tak sama, bunyi pun tak sama. Jadi sudah tentulah lafaz al-amru laisa nahyan min haythu sighah. فإنهما صورتان مختلفتان فيجب عليهم الرد إلى المعنى. Maka sudah tentulah untuk nak membahaskan perkara ni perlu kembali kepada sudut makna, bukan sudut lafaz. Lafaz kita dah memang sepakat al-amr laisa nahi, laisa binahi. Tamam. فيجب عليهم الرد إلى المعنى وهو أن قوله قم له مفهوما طلب القيام والآخر طلب ترك القعود. Dalam teks saya ataupun dalam nuskah saya pegang ni, disebut wal akhar tarkul qu'ud. Tapi yang al-ahsan ataupun yang sepatutnya, yang sebaiknya ditambahkan kalimah talab, iaitu wal akhar talab tarkil qu'ud. So dalam ucapan qum sahaja, berdirilah, ada dua tuntutan di situ. Pertama, tuntutan untuk berdiri, hadza wadih. Kedua, tuntutan untuk meninggalkan perbuatan duduk. Setiap arahan ada dua tuntutan. Begitu juga dengan sebaliknya. Setiap larangan juga ada dua tuntutan. Fahuwa dalun 'alal ma'nayain. Jadi lafaz yang satu ni sahaja dia memberikan dua makna. Fal ma'nayain wal al-mafhuman minhu muttahidan aw ahaduhuma ghairul akhar fayajibu raddu ila al-ma'na. Jadi dua makna yang terkandung dalam kalimah ataupun ucapan qum, ijlis, salli dan seumpamanya, adakah kedua-dua talab tuntutan ini sebenarnya benda yang sama sahaja ataupun dua perkara yang berbeza? Hadza mahallul kalam. Ini yang akan dibahaskan. Jadi apa-apa pun, sudut pertama ni, dia punya point dia adalah kita mesti kembalikan perbahasannya kepada sudut makna, bukan sudut sirah ataupun lafaz. Selesai. At-tarafu tsani. Sudut yang kedua yang Al-Ghazali beritahu sebagai mukadimah pada perbahasan ni, kata beliau, al-bahthu 'anil ma'na al-qa'im bin nafs. Perbahasan ini mengenai makna yang kita kata apa, terbuku lah, ataupun yang tersemat di dada dan tersimpan dalam nafs. Kita guna kalimah nafs lah, lebih umum. Sebab kalimah nafs seperti mana diitlakkan kepada makhluk manusia, begitu juga diitlakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebut dalam Al-Quran. Kata beliau, wa huwa anna talab al-qiyam hal huwa bi'ainihi talab tark al-qu'ud am la. Iaitu tuntutan untuk berdiri ni, adakah itulah juga tuntutan untuk meninggalkan duduk ataupun tidak? Iaitu keyword dia adalah talab. Sebab talab ni ada dalam jiwa, ada dalam nafs. Tamam? Wa hadha la yumkinu farduhu fi haqqi Allah Ta'ala. Tapi di sini Al-Ghazali nak beritahu, al-ghairiyah ataupun at-taghayur ni, perbahasan, persoalan sama ada kedua talab ni adalah mutaghayyiran ataupun muttahidan. Perbahasan yang macam ni kita tak sesuai untuk nak letakkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tak sesuai. Kerana apa? Kata Al-Ghazali,
فإن كلامه واحد هو أمر ونهي ووعد ووعيد فلا تتطرق الغيرية إليه. Sebab kalam Allah wahid, kama anna dhatahu wahid, kama anna awsafuhu kalamuhu wahid, qudratuhu wahid. Semua semua sifat dia adalah satu. فَلْيُفْرَدْ فِي الْمَخْلُوقِ. Jadi sudah tentulah perbahasan ni kita patut letakkan pada makhluk. Jadi perbahasan ni bertakluk pada kalam lafzi, bukan kalam nafsi. Jadi dia kata kat sini, وَهُوَ أَنَّ طَلَبَهُ لِلْحَرَكَةِ هَلْ هُوَ بِعَيْنِهِ كَرَاهَةٌ لِلسُّكُونِ وَطَلَبٌ لِتَرْكِهِ. Jadi adakah bila makhluk Rasulullah SAW terutamanya, bila Nabi bagi arahan, adakah itu bermaksud Nabi juga memberi larangan daripada, ataupun larangan jangan buat perkara yang lain selain apa yang disuruh? Tu selesailah apa yang hendak disampaikan dalam mukadimah perbahasan ni. Kemudian katalah Ghazali, وَقَدْ أَطْلَقَ الْمُعْتَزِلَةُ أَنَّهُ لَيْسَ الْأَمْرُ بِشَيْءٍ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ. Jadi Mu'tazilah yang memang pada awalnya tidak menerima konsep kalam nafsi ni, mereka kata al-amr laisa nahi, al-amru laisa bin nahi, wan nahyu laisa bil amr. Jelas. Jadi ini pandangan, dan kita akan tengok nanti Al-Ghazali kelihatan muyul terhadap pandangan Al-Mu'tazilah ni. Tapi bukanlah maksudnya sama ada sudut konsep, tetapi nanti Al-Ghazali akan beritahu, atau walaupun kita berpegang dengan kalam nafsi pun, itu tidak menolak apa yang bahawasanya apa yang disuruh bukanlah apa yang dilarang. Maksudnya al-amru bi-syai' laisa nahyan diddihi. Dan pendapat beliau ni sudah tentulah kita pun tahu dia mukhalafah dengan guru beliau sendiri lah sebenarnya, iaitu Imam Haramain. Cuma dalam perbahasan ni yang menariknya, Al-Ghazali dia membawa ataupun menukil daripada Al-Imam Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Dan beliau menukilkan agak panjang daripada Qadhi Abu Bakar. Kemudian beliau mengulasnya. Kata Al-Ghazali rahimahullah, wastadalla al-Qadhi Abu Bakar rahimahullah alaihim, ay ala al-Mu'tazilah. Dan nukilan ini diambil daripada kitab At-Taqrib wal Irsyad. Cuma saya tak pasti sama ada Taqrib wal Irsyad yang mana satu, sebab Taqrib wal Irsyad ada dua. Dia ada Al-Kabir dan Al-Saghir. Tapi dalam Syamilah yang saya tengok ada Al-Saghir sahaja. Tapi bila saya semak perbahasan ini, memang Al-Qadhi Abu Bakar mengulasnya, menghuraikannya, tetapi Al-Ghazali rahimahullah menukilkan secara makna sahaja. Dan ini kita kena ambil take note lah. Banyak kali saya sebut, Al-Ghazali bila nukil, kebanyakan nukilan dia bersifat makna, bukan harfi. Sikit sangatlah yang nukilan berbentuk harfi. Kata beliau, wastadalla al-Qadhi Abu Bakar rahimahullah alaihim bi an qala la khilafa fi anna al-amira bi syai' nahin 'an diddihi. Pertama sekali, Al-Qadhi Abu Bakar, beliau meletakkan ataupun menyatakan satu qadiyah yang mana qadiyah itu adalah ijma'. Ijma' dalam kitab beliau At-Taqrib, beliau menyebut ahlul haq. Dan jami' ahlul haq qalu, macam itu. Kata mereka, orang yang menyuruh sesuatu, sudah tentulah, orang yang menyuruh sesuatu adalah orang yang sama juga melarang daripada melakukan lawan daripada apa yang disuruh, lawan kepada yang disuruh. Bila dia suruh solat, dia jugalah yang melarang daripada perbuatan selain solat. Bila dia suruh bayar zakat, dia jugalah yang melarang daripada perbuatan yang selain zakat, yang boleh menafikan perbuatan zakat, dan seterusnya. Contoh terlalu jelas lah, saya tetap perlu nak sebut contoh banyak. فَإِذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى اقْتِرَانِ شَيْءٍ آخَرَ بِأَمْرِهِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ نَاهٍ بِمَا هُوَ آمِرٌ بِهِ. Ini mukadimah yang kedua. Kata beliau, kita semua sepakat, orang yang menyuruh itu jugalah orang yang melarang. Dan kata dia, tidak ada di sana sebarang dalil
ataupun perkara yang turut serta dengan arahannya. Jadi ini menunjukkan bahawa apa yang menjadi alat untuk dia larang, tamam, itu jugalah alat yang digunakan untuk suruhan. Apa yang menjadi sirah ataupun talab yang digunakan untuk menyuruh, talab yang sama jugalah digunakan untuk melarang. Sebab dia berbalik kepada ijma' tadi. Ijma' menyatakan zat yang menyuruh, zat itulah yang melarang. Dan dia melarang sama menggunakan apa yang, orang kata apa, menggunakan alat ataupun talab yang sama dengan apa yang ada pada suruhan dia. Dan tidak ada di sana selain daripada suruhan yang maksud dia suruh lafaz. Tak ada apa. Yang ada hanyalah lafaz salli. Yang ada hanyalah lafaz zaki. Yang ada hanyalah lafaz apa-apalah. Qum ke, uq'ud ke, ijlis ke dan sebagainya. Tak ada. Jadi ternyatalah bahawa al-amru bi syai' nahyun 'an diddihi. Apa yang disuruh, suruhan terhadap sesuatu, suruhan itu jugalah sebenarnya larangan daripada melakukan hal yang lain. Simple. Tamam? Dan kita akan tengok apa ulasan Al-Ghazali dalam masalah ni nanti terhadap apa yang disebut oleh Al-Qadhi. Kemudian kata Al-Ghazali, nukilan daripada Al-Qadhi, qala Al-Qadhi wa bihadha alimna anna as-sukun 'ainu tarkil harakah. Di sinilah kita tahu pegun itu jugalah perbuatan meninggalkan pergerakan. Ialah lagipun kalimah as-sukun, pegun ataupun tidak bergerak ni, laisa tahtahu illa ma'na tarkul harakah. Laisa tahta as-sukun, lafzu sukun, illa tarkul harakah. Tidak ada di sana makna di bawah kalimah sukun melainkan makna meninggalkan pergerakan. Sebab itulah kita kata as-sukun ainu tarkil harakah. Dia orang kata apa, huwa. Macam itulah. Wa talabus sukun ainu talabi tarkil harakah. Jadi bila dituntut untuk jangan bergerak, itu jugalah suruhan ataupun tuntutan supaya meninggalkan pergerakan. Syai'un wadih. Benda tak perlu nak bahas panjang. Kemudian kata, ini contoh-contoh yang lain juga, beliau katakan, wa syaghlul jawhari bihayyizin intaqala ilaihi ainu tafrighihi lil hayyizil muntaqali anhu. Al-hayyiz artinya ruang. Tamam? Ruang maksudnya, contoh macam saya letakkan tangan saya kat sini. Jadi tangan saya mengambil ruang udara di sini. Bila saya bergerak tangan saya daripada point A kepada point B, jadi saya mula mengosongkan ruang yang A dan saya mula mengisi ruang B. Inilah yang dimasukkan dengan apa? Pergerakan. Jadi dia kata syaghlul jawhar, mengisi ruang. Syaghlul jawhar bihayizin. Intaqala ilaih ainu tafrighihi lil hayizil muntaqali anhu. Wal qurbu minal maghribi ainul bu'dil masyriq. Perbuatan mendekati arah barat itu jugalah perbuatan menjauhi arah timur. Dan begitu juga sebaliknya. Perbuatan kita meninggi, naik lift ke, eskalator ke apa benda ke, bermaksud kita meninggalkan yang bawah. Macam itulah. Benda jelas. Fahuwa fi'lun wahidun bil idhafati ila al-masyriqi bu'dun wa bil idhafati ila al-maghribi qurbun. Jadi dia sebenarnya adalah perbuatan yang satu. Cuma apa yang beza? Yang bezanya hanyalah penisbahan. Yang beza hanyalah sudut pandang. Orang yang atas, dia akan nampak kamu semakin dekat dengan dia. Orang yang bawah akan nampak kamu semakin menjauh daripada dia. Orang yang berada di timur melihat kamu semakin lama semakin jauh. Orang yang berada di barat melihat kamu makin lama makin dekat. Dan begitu juga sebaliknya. Wa kaunu wahidin bil idhafati ila hayizin shaghlun wa bil idhafati ila al-akhar tafrighun. Qulna wa kadzalika ha huna talabun wahidun bil idhafati ila sukun amrun wa ila al-harakati nahyun. Jadi begitu juga dalam masalah kita. Bila suruhan supaya solat,
maka itu jugalah larangan daripada perbuatan selain solat. Mudah. Jadi ternyatalah bahawa benarlah apa disebut oleh Qadhi Abu Bakar dan juga usulion yang lain, iaitu amru bisyai'in nahyun 'an diddihi. Suruhan terhadap sesuatu, suruhan melakukan sesuatu, artinya itu jugalah larangan melakukan perbuatan selain yang disuruh. Bas, senang. Qala, kata Al-Ghazali yang menukilkan daripada Al-Qadhi, tabaan nukilan bil makna, secara makna saja. والدليل على أنه ليس معه غيره أن ذلك الغير لا يخلو من أن يكون ضدا له أو مثلا أو خلافا. Kat sini dia main mantik sikit. Sikit banyak. Jadi kata dia menggunakan sabr wa taqsim. Dia kata macam ni. Tadi kita dah kata lah, orang yang menyuruh, dia juga yang melarang. Yang suruh solat, dia jugalah yang melarang daripada perbuatan selain solat. Dan tidak ada apa yang turut serta dengan suruhan dia itu, talab dia itu, melainkan larangan melakukan perbuatan yang lain selain daripada apa suruh. Maksudnya talab, misalnya dia ada amrun dan nahyun kan. Okey, kalau kita kata yang berturut serta dengan amrun dia ini bukan nahyun. Bisa kata amrun bis salah, suruhan untuk solat. Dan kita katakan yang turut serta dengan dia adalah an-nahyu an adadis salah. Larangan melakukan semua perbuatan selain solat. Katakan nahyu, larangan ini tak ada. Cuma ada amru sahaja. Dia ada 3 kemungkinan. Dan 3-3 ni mustahil. Kata Al-Baqilani. Maksudnya ini adalah hujah bulan kedua lah. Hujah lebih detail. Kata dia, وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ مَعْهُ غَيْرُهُ. Bukti yang menunjukkan tidak ada di sana unsur talab yang bersama dengan amru selain nahyu an diddihi tu, buktinya adalah anna dhalika al-ghair, benda yang selain amru tu la yakhlu min an yakuna diddan lahu aw mithlan lahu aw khilafan. Sudah tentulah sama ada dia lawan kepada suruhan ataupun sama dengan apa yang suruhan itu, sama dengan suruhan ataupun dia berbeza dengan suruhan. Di sini ada 3 mustalahat. Ada 3 istilah. Dan 3 istilah ni kita kena tengah satu-satu. Pertama istilah okey, dengar tak?
Dengar tak? Ini tadi terlupa nak charge ni. Mic ni okey? Kalau mic ni tak okey, lama ke hilang suara. Tak berulang sikit lagi, tak masalah. Okay. Alright. So di sini kita ada 3 mustalah, ada 3 istilah. Pertama, al-diddan. Diddan ni maksudnya adalah dua perkara yang saling berlawanan, tetapi dia kita kata tak boleh berhimpun sekali, tetapi tak boleh hilang dua-dua sekali. Dan ada kalanya boleh digantikan dengan perkara yang lain. Misal kata warna hitam dan putih. Hitam dan putih pada satu objek, pada satu masa. Pada satu mahal, dan pada satu tempat dan satu masa. Warna hitam, dia tak akan bercampur warna putih. Memanglah kita boleh bayang, ambil cat hitam, ambil cat putih, campur je warna kelabu. Bukan itu maksud dia. Maksudnya, zat hitam ataupun kewarnaan hitam tu, laun sawat, kehitaman tu dia tak akan campur dengan putih. Ataupun ambil contoh yang senang, positif dan negatif. Positif dan negatif dia tak ada pada satu mahal. Dia mesti positif satu tempat, negatif tempat yang lain. Jadi, tetapi dua hitam dan putih ni boleh digantikan dengan warna yang lain. Ini nama dia ad-diddan. Alaqah ad-diddan. Tambah, selain daripada ad-diddan tu, sebenarnya ada satu istilah, dia panggil an-naqidan. An-naqidan ni, dia lagi mukhalafah berbanding, ataupun lebih kuat mukhalafah berbanding diddan. Ibarat macam, contoh, al-hayah la hayah. Hidup tidak hidup. Misal kata lagi, wujud adam. Sebab satu perkara tu, ya imma ada wujud, ya imma ada adam. Ya imma dia ada, ya imma dia tak ada. Berbeza dengan diddan. Diddan tadi tu, satu objek. Atau satu al-mahal. Boleh jadi dia warna hitam. Boleh jadi warna putih. Boleh jadi juga dia bukan hitam, bukan putih. Warna lain. Boleh saja, tak ada masalah. Jadi pertama, naqidan. Kedua, diddan. Al-naqidan ni, kalau ingat saya, ta'rif dia adalah amran ahaduhuma wujudi bainahuma ghayatul mukhalafah la yajtami'an wa la yartafi'an. Dua-dua saling berlawanan. Dia tak boleh wujud sekali dalam satu masa, satu tempat dalam satu masa, tapi kedua-duanya tak boleh hilang. Mesti salah satu. Misal kata manusia, ya imma dia hidup, ya imma dia mati. Hayah la hayah. Kita tak boleh nak kata insan, dia di antara hidup dan mati. Walaupun dia wujud dalam orang kata apa, sastra. Tapi secara logiknya, manusia tak boleh hidup dan mati dalam masa yang sama. Ya imma dia hidup, ya imma dia mati. Hayah la hayah. Dan seterusnya. Itu dua istilah. Istilah yang ketiga yang disebut kat sini, al-khilaf. Al-khilaf. Khilaf ni, kalau saya terjemahkan dia dengan berbeza. Khilaf ni maksudnya dua benda, ala aqal lah, paling kurang dua benda. Dua-dua ni berbeza. Tetapi dua benda ni boleh wujud sekali dalam satu mahal, dalam satu masa. Pada satu tempat dan satu masa. Misal kata warna hijau dengan al-luyunah, iaitu licin. Kita boleh bayangkan satu objek dia warna hijau, dalam masa yang sama dia lembut, dia licin. Misal kata kain sutera lah. Sutera yang warna hijau. Ad-dibaj. Kita bayangkan sutera yang warna hijau, dalam masa yang sama dia licin. Pun itu dipanggil sebagai al-khilaf. Jadi sebenarnya khilaf ini dia lebih luas berbanding dengan diddan dan juga naqidan. Dan yang terakhir kita ada al-mathil ataupun al-mutamathilan. Mutamathilan ni maksudnya dua benda yang
sama. Orang kata apa, kembar lah. Tamam? Salah satunya boleh menggantikan yang lain. Ahaduhuma sadun masaddal akhar. Jadi ini dipanggil sebagai mathilan. Sebab mathilan ini, dia bukannya dua benda yang sama secara 100%. Sebab kalau adalah dua benda yang sama secara 100%, maksudnya warnanya, kepekatan dia, ciri-ciri dia, semualah hatta kedudukan dan masa. Kalau macam tu, dia bukan dua benda, dia cuma satu benda sahaja. Kan? Dan perkara ni pun dibahas ataupun dihuraikan panjang oleh Al-Ghazali dalam Asasul Qiyas. Jadi di sini kita ada 3 ataupun 4 lah istilah. Al-Naqidan, Al-Diddan, Al-Mukhtalifan ataupun Al-Khilaf, dan juga Al-Mutamathilan ataupun Al-Mathil. Tamam? Walaupun nanti fuqaha akan tambah juga, kita ada Al-Nadhir, kita ada Al-Syabih. Tak apalah, itu letak tepi dulu. Kita ambil 4 lah istilah ni saja. Tapi Al-Ghazali sebut kat sini, ataupun Al-Baqilani secara khususnya ada 3. Iaitu perkara yang selain daripada yang disuruh itu. Kan tadi kita kata arahan, setiap arah ada 2. Tuntutan untuk bangun, saya kata qum, maksudnya talabul qiyam, dan juga talab tarkul qu'ud. Ada 2. Jadi talabul qiyam ini, anda katalah tidak ada yang bersama dia, maksudnya anda kata kita buang nahyu tu, kita cuma ada talab qiyam, cuma ada amrun sahaja. Jadi selain daripada amrun ini, kalau bukan nahyu an diddihi, apa dia? Dari 3 aja kemungkinan. Sama ada dia mathil, ataupun diddu, ataupun khilaf, mukhalif. Sama ada dia sama dengan dia, ataupun yang berlawanan dengan dia, ataupun yang berbeza dengan dia. Dan 3 benda ni dia tak ngam. Dia tak boleh ada dengan amru ni tadi. Kata beliau, وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْغَيْرِ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ ضِدًّا لَهُ أَوْ مِثْلًا لَهُ أَوْ خِلَافًا وَمُحَالٌ كَوْنُهُ ضِدًّا لِأَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ وَقَدْ اجْتَمَعَا. Jadi kita tak boleh kata yang selain daripada pun yang berturut serta dengan amru itu, yang turut serta dengan suruhan itu adalah perkara yang berlawanan dengan suruhan. Sebab kalau macam itu suruhan tak boleh berlaku. Sedangkan dalam masalah ni, suruhan itu juga tuntutan untuk bangun, boleh juga, maksudnya perbuatan bangun, tamam, turut serta dengan dia perbuatan meninggalkan duduk. Al-qiyam yuqarinuhu ataupun yaqtarinu bihi tarukul qu'ud. Faham? Jadi tarukul qu'ud ini, hal huwa diddun lah? Hal kana diddan lil amri? Hal kana diddan li al-qiyam? La. Perbuatan meninggalkan duduk, adakah dia berlawanan dengan perbuatan bangun? Tak. Dia turut sekali ada. Lepas tu kata Al-Ghazali ataupun Al-Baqilani kat sini, li'annahuma la muhalun kaunuhu diddan li'annahuma la yajtami'an wa qad ijtama'a. Itu satu. Wa muhalun kaunuhu mithlan litadadil mithlain. Mustahil juga kita nak kata yang turut serta dengan amru ni adalah benda yang sama dengan dia. Iaitu talab qiyam atau yakni al-qiyam wal qiyam. Qiyam wal qiyam. Ini apa yang saya faham lah. Tapi kat sini Al-Ghazali memberikan taklil yang agak pelik. Yang kononnya dinukil daripada Baqilani, iaitu wa muhalun kaunuhu mithlan litadadil mithlain. Kita bila rujuk at-taqrib wal irsyad oleh Baqilani, saya tak nampak Baqilani dia gunakan alaqah tadad untuk nak menjustifikasikan kemustahilan misal ini, mathil ini. Beliau menyebut istighna. Istighna sebab kalau dah tuntut bangun, cukuplah dengan tuntutan bangun tu, tak perlu nak ada lagi. Tapi Ghazali kata, maksudnya dinukil secara makna lah. Apa yang Ghazali faham, dua benda yang sama ni, al-mutamathilan ini, dia tak boleh ada sekali kerana kedua-duanya saling berlawanan.
Wallahu alam, barangkali saling berlawanan kat sini maksudnya istighna, yakni talabul qiyam yastaghni an talabul qiyam akhar, ataupun mungkin dia nak kata apabila berlakunya istighna, jadi seolah-olah berlaku apabila berlaku tadad, kau nak cakap maksudnya bila dah berlaku atau bila dah dituntut, maksudnya bila dah ada satu tuntutan, dia akan menafikan ataupun berlawan dengan tuntutan yang sama dengan dia. Maksudnya satu tu tak boleh ada dua. Ibarat macam asar dengan muassir. Satu asar, tamam, dia tak boleh ada dua muassir. Mesti satu je. Jadi bila dah ada talab qiyam, dia tak boleh ada talab qiyam yang lain dah. Dia je. Olah itulah, itu apa saya faham lah. Barangkali kurang tepat atau barangkali ada explanation yang lain atau barangkali memang silap nukil atau memang ada masalah nuskah. Tapi itu apa yang saya boleh sampaikan, apa yang saya faham lah. Kita tak ada kita dakwa kita faham semua apa dalam Mustasfar ni, kita ni pun itulah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa muhalun kaunuhu khilafan. Nak kata khilaf pun bukan. Sebab khilaf ni adalah dua benda yang boleh wujud. Dia dua benda berbeza betul, tapi dia boleh wujud sekali, boleh juga tidak wujud sekali. Maksudnya dia fleksibel. Bisa kata yang contoh tadi tu, iaitu contoh di antara contoh warna hijau dan juga luyunah ataupun an-nu'umah, licin, halus, kan. Boleh saja kalau kain sutera tu, kita boleh bayangkan lah, kain sutera tu hijau tapi dia kasar. Bisa kata tiang ni keras, tiang besi ke, tiang konkrit ke apa, dan dia warna putih. Dalam masa yang sama dia juga kasar. Boleh jadi tiang tu keras, dalam masa yang sama dia warna hitam, dalam masa yang sama dia warna biru. Dan dia tidak kasar, dia licin. Boleh berlaku. Pasal apa? Sebab semua ni adalah khilaf. Yang ni mujarrad at-taghayur. Semata-mata berbeza. Dia tak berlawanan dan dia tak sama. So, tadi kita ada qiyam. Kemudian kita ada tarukul qu'ud. Alaqah di antara taruk al-qiyam dengan tarukul qu'ud, berdiri dan meninggalkan duduk ni, adakah alaqah khilaf? Bukan. Dia bukan khilaf. Sebab kalau kita kata khilaf, maksudnya kita boleh bayangkan al-qiyam duna tarkul qu'ud. Hadha mustahil. Kita boleh bayangkan perbuatan berdiri tanpa membayangkan perbuatan dia meninggalkan duduk. Mustahil. Sedangkan kalau khilaf maksudnya benda tu boleh tak ada. Maksudnya boleh tarkul qu'ud tu hilang. Dan benda tu memang tak masuk akal. Jadi kalau ketiga-tiga benda ni, ihtimalat ni dah hilang, maka sudah tentulah al-amru bi syai' huwa nafsuhu nahyun 'an diddihi. Itu je nak cakap sebenarnya. Kemudian dia buat contoh, orang kata apa, yalah sekadar istitrak saja, tak apa, kita baca je lah. Wa muhalun kaunuhu khilafan idh law kana khilafan lajaza wujudu ahadihima duna al-akhar. Kita dah sebut tadi dah. Kalau boleh khilaf ni adalah kalau satu benda tu macam mana tadi? Kalau satu benda tu wujud, sudah tentu yang selain daripada dia boleh juga wujud dan tak wujud. Lajaza wujudu ahadihima duna al-akhar, imma hadha duna dhaka au dhaka duna hadha. Dia buat contoh, ka iradati syai'i ma'al ilmi bihi. Misal kata kita nakkan sesuatu. Bila kita ada berkehendak terhadap sesuatu, makan ke, nak pergi jalan-jalan ke apa ke, sudah tentu kita membayangkan apa yang kita nak. Maksudnya sudah ada ilmu. Kita dah ada ilmu. Misal kata hari ni saya nak pergi pasar lah. Kita dah bayangkan lah pasar tu ada ikan, ada ayam, ada sayur, ada macam-macam. Dekat mana lokasi dia, suasana dia, keadaan dia, macam tu. Kita dah ada ilmu tentang apa yang kita hendak. Akan tetapi, adakah lazim bila kita ada ilmu tak sesuatu itu, maksudnya kita nak benda tu? Tak. Tidak lazim. Ini dinamakan sebagai alaqah khilaf. Hubungan, orang kata apa, mujarrad at-taghayur. Semata-mata berbeza baina syai'an di antara dua perkara. Tamam? Kata beliau lagi, ka iradati syai'i ma'al ilmi bihi.
لما اختلف تصور وجود العلم دون الإرادة وإن لم يتصور وجود الإرادة دون العلم. Boleh jadi ilmu tapi tak ada iradah. Tapi kalau ada iradah, pasti ada ilmu. Tamam? Bal kana yutasawwaru wujuduhu ma'a diddil akhar. Malah boleh juga dibayangkan ada ilmu dan ada juga bersamanya selain iradah. Sebagai contohlah. Wadiddu nahyi 'anil harakah al-amru bil harakah. Suruhan ataupun lawan kepada larangan bergerak adalah suruhan supaya bergerak. فلنجز أن يكون آمرا بالسكون والحركة معا فيقول تحرك واسكن وقم وقعد. Sebenarnya ibarat yang akhir ni agak muskil sebenarnya. Apa kaitan di antara dia dengan yang sebelumnya? Pak saya pun ambil masa lama juga nak faham ibarat ni. Mungkin tuan-tuan mempunyai asatizah ada explanation yang lain, ada solusi ataupun huraian yang lain yang mungkin lebih baik, boleh share lah. وضد النهي عن الحركة الأمر بها فلنجز أن يكون آمرا بالسكون والحركة معا فيقول تحرك واسكن وقم وقعد. يعني sebab mustahil menyuruh bergerak dan juga pegur dalam masa yang sama, berdiri dan duduk dalam masa yang sama. Semua ni mustahil. Tetapi perbuatan memberi arahan sedemikian rupa tak mustahil. Beza. Madmunul amr ataupun madmun talab dia mustahil. Tetapi perbuatan dia menyuruh berdiri dan duduk dalam masa yang sama, bangun bergerak dan pegun dalam masa yang sama, dia tak mustahil. Perbuatan menyuruh. Tapi suruhan dia mustahil. Mustahil dilakukan. Apa kaitan ibarat yang hujung dengan yang sebelum-sebelum ni? Wallahualam, saya pun tak pasti. Ini jujur lah. Kemudian kata Ghazali, kita nak habiskan cepat. وهذا الذي ذكره دليل على المعتزلة حيث منعوا تكليف المحال وإلا فمن يجوز ذلك يجوز أن يقول إجمع بين القيام والقعود. Jadi semua hujah ataupun dalil yang Al-Baqlani sebut ni, dia adalah hujah ke atas Mu'tazilah yang berpandangan mustahil syarak menyuruh mukallaf melakukan perbuatan yang mustahil. Mana'u taklif al-muhal. Ataupun lebih tepat at-taklif bil muhal. Wa illa, sebab kalau tak, faman yujawiz bagi orang yang kata benda tak mustahil. Maksudnya tak mustahil syarak suruh buat benda yang mustahil. Macam Asy'ariyah, macam Abu Hasan Asy'ari terutamanya, dinukilkan daripada beliau lah. Yujawiz ataupun yajuzu ay yaqul ijma' bain al-qiyam wal qu'ud. Kalau itu tak ada masalah. Kalau kamu sendiri kata tak mustahil syarak suruh buat benda yang mustahil, maka kalau syarak suruh bangun dan berdiri dalam masa yang sama, solat dan tidak solat dalam masa yang sama, benda itu tak mustahil bagi kamu. Betul. Wala nusallimu aidan. Cuma Ghazali last kali dia bagi dia punya pandangan dia. Dia kata, wala nusallimu aidan anna min darurati kulli amirin bi syai' ay yakuna nahiyan an diddihi. Bal yajuzu ay yakuna amiran bi diddihi fadlan an ay yakuna la amran wala nahyan. Ghazali kata, kami tidak menerima sebenarnya bahawa bila sesuatu zat ataupun pihak itu disuruh, maksudnya mesti dia kena larang benda lain. Benda ni sebenarnya ghair mutalazim. Maksudnya tidak ada talazum di antara dua benda ni. Boleh jadi apa yang seorang tu suruh, dia tak terfikir pun dalam akal dia untuk melarang perbuatan selain yang disuruh. So, dia misal kata bapak kita suruh kita salat, tak terlintas dalam akal dia untuk suruh kita, larang kita jangan makan, jangan tengok TV, jangan melepak, jangan main bola ke, jangan apa. Tak, dalam akal dia cuma tasawwurus salah sahaja. Talab qiyam bis salah. Itu sahaja. Jadi kemudian kata dia, bal yajuzu ay yakuna amiran bididdihi
fadlan an an yakuna la amiran wala nahyan. Malah, lebih dahsyat lagi, boleh jadi bila dia suruh solat, boleh jadi dia juga suruh perbuatan yang selain solat. Tak ada masalah. Tidak ada talazum langsung di antara kedua-duanya. Fadlan an an yakuna la amiran wala nahyan. Apatah lagi dia tak suruh dan tak larang apa-apa pun. Neutral. Nampak? Jadi inilah pandangan Al-Ghazali sebenarnya. Yang kelihatan sama dengan pandangan Mu'tazilah. Masalah ni lah. Kemudian kata Al-Ghazali, dia nak kata, hatta walaupun kita tak berpandangan macam Mu'tazilah yang menafikan kalam nafsi, hanya menisbatkan kalam lauzi. Kata beliau, وعلى الجملة فالذي صح عندنا بالبحث النظري الكلامي تفريعا على إثبات كلام النفس أن الأمر بشيء ليس نهيا عن ضده. Suruhan terhadap sesuatu, suruhan melakukan sesuatu, dia bukanlah larangan daripada melakukan hal-hal yang berlawanan dengannya. La bimakna annahu ainuhu, wala bimakna annahu yatadammanuhu, wala bimakna annahu yulazimu, bal yutasawwaru an ya'mura bisyai'in man huwa dhahilun an addadih. Boleh dibayangkan dalam akal kita, seseorang tu dia suruh, tapi dalam akal dia langsung tak terfikir dengan hal-hal yang berlawanan dengan dia. Bapak kita suruh kita solat, tak terfikir dalam kepala otak dia, jangan main bola, jangan tengok TV, jangan baca buku, jangan buat apa. Solat saja, tak ada. Dalam akal dia cuma membayangkan perbuatan kita solat. Bas. فَكَيْفَ يَقُومُ بِذَاتِهِ قَوْلٌ مُتَعَلِّقٌ بِمَا هُوَ ذَاهِلٌ عَنْهُ. Bagaimana, bila dah benda tu tak tasawur, tidak terbayang di akal dia, macam mana kita nak kata, di sana ada qaul daripada dia yang bertakluk dengan sesuatu, tapi satu benda tu tak ada dalam akal dia. كَيْفَ يَقُومُ بِذَاتِهِ قَوْلٌ مُتَعَلِّقٌ بِمَا هُوَ ذَاهِلٌ عَنْهُ. Sebab setiap ucapan kita, dia adalah ungkapan. Ungkapan apa? Ungkapan terhadap apa yang ada dalam hati. Ataupun apa yang ada dalam akal. Tapi kalau benda tu tak ada dalam hati ataupun dalam akal dia, bagaimana dia nak mengungkapkannya? Jadi bila benda tu tidak boleh diungkapkan, maka bagaimana kamu boleh kata suruhan itu adalah larangannya? Bagaimana kamu kata suruhan untuk solat itu jugalah larangan untuk perbuatan selain solat? Jadi ini adalah satu benda yang munasabah, sangat-sangat wajih, apa yang Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebut. وَكَذَلِكَ يَنْهَى عَنِ الشَّيْءِ وَلَا يَخْطِرُ بِبَالِهِ أَضْدَادُهُ حَتَّى يَكُونَ آمِرًا بِأَحَدِ أَضْدَادِهِ لَا بِعَيْنِهِ. Begitu juga sebaliknya. Tadi kita sebut dia sudut suruhan. Baik. Begitu juga dengan larangan. Misal kata bapak kita larang kita jangan mancing kat sungai. Ataupun jangan mancing kat tali air. Tidak terlintas dalam akal dia untuk suruh kita melakukan apa saja perbuatan yang selain perbuatan memancing di tepi ataupun di tali air. Tidak ada. Dia cuma nak kita jangan buat perbuatan ini sahaja. Bas. Itu sahaja. فَإِنْ أَمَرَ وَلَمْ يَكُنْ ذَاهِلًا عَنْ أَضْدَادِ الْمَأْمُورِ بِهِ فَلَا يَقُومُ بِذَاتِهِ زَجْرٌ عَنْ أَضْدَادِهِ مَقْصُودٌ إِلَّا مِنْ حَيْثُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ إِلَّا بِتَرْكِ أَضْدَادِهِ. Jadi bila kita dah faham apa yang Ghazali cuba nak sampaikan, apa mauqif beliau, apa pandangan beliau, cuma Al-Ghazali nak beritahu, kami mengatakan suruhan bukan larangan, larangan bukan suruhan. Tetapi kami faham dan kami terima bahawa nak melaksanakan suruhan itu nak tak nak mesti meninggalkan apa yang selain suruhan. Begitu juga dengan larangan. Nak memastikan larangan itu jangan dibuat, maka kita perlu lakukan muqaddimah. Senang kata muqaddimatul wajib dan juga muqaddimatul nahi lah. Muqaddimatul wajib juga muqaddimatul tahri ataupun muqaddimatul nahi. Jadi kat sini sebenarnya usuliyun nak ajar kita tentang darajat ad-dilalah. Tahap dalil. Misalnya kata salli ataupun aqimus salah. Dalil ataupun lafaz nas aqimus salah ini
Boleh tak kita kata dia juga larangan supaya jangan main bola? Contohlah. So, boleh tak kita kata dekat kawan-kawan kita, bila dia masuk waktu asar, bagi contohlah. Contohnya, kalian jangan main bola kerana Allah kata aqimus salah. Boleh tak cakap macam tu? Maksud, memang dari sudut huruf ataupun kebiasaan kita faham itu. Tapi nak kata nas itu, adakah sampai ke tahap itu dah lalah dia? Ataupun sebenarnya kita faham larangan itu melalui kaedah muqaddimatul wajib. Dan muqaddimatul wajib syai'un aqli. Dia benda yang sabit dengan akal. Jadi itu sebenarnya yang Ghazali nak sampaikan. فيكون ترك أضداد المأمور ذريعة بحكم ضرورة الوجود لا بحكم ارتباط الطلب به. Nampak? Jadi kata dia, sebenarnya bila ada suruhan salat sebagai contoh, maka tarku adadil ma'mur, meninggalkan setiap perkara yang lawan daripada solat, lawan kepada solat, zari'atan, dia adalah wasilah sebenarnya. Dia adalah wasilah. Wasilah apa? Wasilah bihukmi daruratul wujud. Sebab hukum alam ni memang macam tu. Sunnatullah fil kaun memang macam tu. Nak buat solat, kamu kena tinggalkan perkara selain solat. Tapi hal ini difahami daripada nas itu sendiri atau daripada akal kamu? Tak, daripada akal kamu. Itu sebenarnya. Hatta law tusawwira ala istihalati al-jam'u bain al-qiyam wal-qu'ud. Idza qila lahu qum fajama'a kana mumtathila li'annahu lam yu'mar illa bi'ijad al-qiyam wa qad awjadah. Hatta kalaulah kita boleh bayangkanlah, seorang tu disuruh untuk bangun. Qum, bangunlah. Ataupun salatlah. Lalu dia buat perbuatan yang mustahil. Iaitu dia boleh bangun dan duduk dalam masa yang sama. Dia boleh salat dan tidak salat dalam masa yang sama. Katakan benda tu berlaku. Kana mumtathilan. Dia tetap dianggap melaksanakan arahan tersebut. Walaupun ala fardi jawazim. Kita tahu benda tu mustahil, tapi ada kata benda tu berlaku. Dia tetap dianggap mumtathil, iaitu seorang yang taat dan melaksanakan suruhan. Kemudian Al-Ghazali dia bagi lagi tamparan yang hebat lah. kata beliau, wa man dhahaba ila hadha al-madhhab lazimahu fadaihul ka'bi min al-mu'tazilah. Sesiapa yang mengatakan al-amru bi syai'in nahyun 'an dhiddihi, orang ataupun mereka ini tidak akan terlepas daripada keburukan ataupun syubhat Ka'bi dalam yang datang daripada kalangan Mu'tazilah. Apa syubhat Ka'bi? Ka'bi kata tidak ada mubah. Haitsu ankara al-mubah wa qala ma min mubahin illa wa huwa tarkun li haramin fa huwa wajibun. Ini kata Ka'bi. Ka'bi kata sebenarnya dalam syarak ni tak ada hukum mubah. Maksudnya tak ada hukum halal. Tak ada hukum halal. Yang ada apa? Yang ada wajib. Sebab ma min mubah illa wa bihi kata ma min mubahin illa wa huwa tarkun li haram. Sebab tidak ada benda mubah melainkan mubah itu menjadi wasilah kepada meninggalkan benda haram. Bila kita duduk diam, misalnya kita duduk diam, duduk saja, duduk tagusi melepak, perbuatan dia adalah wasilah kepada tak mengumpat, tak mencuri, tak berzina, tak bohong, tak mokok, tidak, semua. Hanya dengan duduk saja menyebabkan dia tinggalkan semua benda haram. Artinya duduk wajib. Itu kata Ka'bi. Muskil lah sebenarnya. Sebab Ka'bi pun, kalau kita panjangkan lagi ataupun kita guna logik Ka'bi dalam setiap benda, bukan setakat hukum wajib dia tak ada, hukum mubah tak ada, hukum haram tak ada, hukum sunat tak ada, hukum makruh tak ada. Hadza yuaddi ila tahafutil ahkam. Kalam Ka'bi ni akan menyebabkan rosak hukum hakam syarak. Dan kata Al-Ghazali, siapa yang berpandangan al-amru bil syai' nahyu 'an dhiddi, dia akan terbawa-bawa ataupun dia akan terikat dengan syubhat Ka'bi. Tapi kalau ikut cara kami, iaitu kita kata ni hanyalah muqaddimatul wajib ataupun muqaddimatul haram, semua ini tidak akan, muskilah Ka'bi ataupun syubhat Ka'bi ni tidak akan terkesan pada kita. Orang kata apa, tak tercedok.
ويلزمه وصف الصلاة بأنها حرام إذا ترك بها الزكاة الواجبة على الفور. Kalau kita pegang juga logik Ka'bi ni, kita akan katakan solat yang pada asalnya wajib jadi haram. Sebab dengan solat itulah menyebabkan dia tak bayar zakat apabila waktu dah semakin sempit. Wa in farraqa mufarriqun. Ada kata kalau orang bezakan, itu kalau itu hanya sekadar suruhan tapi tidak bagi larangan. Maksudnya dia bezakan amru syai' nahyu an diddihi syai' wa nahyu an syai' laysa nahyan laysa amran bi ahli ad-dadihi. Dia ada orang bezakan. Kata wa in farraqa mufarriqun faqala an-nahyu laysa amran bi diddi wal amru nahyun an diddi wa lam yajid ilaihi sabilan illa tahakkum al-mahdha. Kalau orang bezakan di antara suruhan dan larangan dalam masalah ni, dia sebenarnya tidak ada alasan yang kukuh. Hanya at-tahakkumul mahdha, semata-mata pilih ataupun at-tarjih min ghairi murajjah, melakukan pilihan tapi tanpa ada sebarang sandaran. Sikit lagi. Fa in qila faqad qultum. Ini syubhat yang mungkin ada orang akan tanya. Baik Al-Ghazali, kamu kata al-amru bi syai' laysa nahyan 'an diddihi. Suruhan bukan larangan. Tapi last sekali kamu akan kata perbuatan selain solat itu haram. Perbuatan selain apa disuruh juga haram dibuat. Jadi macam mana? Fa in qila faqad qultum inna ma la yutawassalu ila al-wajibi illa bihi fa huwa wajib. Kamu sendiri berpegang dengan konsep muqaddamatul wajib. Betul. Wala yutawassalu ila fi'li syai'i illa bi tarki diddihi falyakun wajiban. Kamu sendiri berpegang dengan muqaddamatul wajib. Jadi bukankah sepatutnya kamu kena menyokong pandangan yang kata al-amru bi syai'in nahyu 'an diddihi? Wahai Al-Ghazali. Ghazali jawab mudah. Qulna wa nahnu naqul dhalika wajibun. Kami kata itu pun juga wajib sebenarnya. Muqaddimatul wajib juga wajib. Muqaddimatul haram juga haram. Wa innamal khilaf fi ijabihi hal huwa ainu ijabil ma'muri bihi aw huwa ghairuhu. Cuma yang menjadi khilaf, menjadi mahal perbahasan di sini ialah adakah khitab ataupun ijab yang menyuruh solat itu jugalah ijab ataupun khitab yang menyuruh perbuatan yang menyuruh agar meninggalkan selain solat. Hal huwa aw ghairuhu. Misal ataupun tafri' daripada perbahasan ialah fa idza qil ighsil al-wajha, bila syarak katakan basuhlah wajah kamu, falaysa 'ainu hadha ijaban li ghasl juz'i min ar-ra's. Bila kita kata basuhlah wajah, dan dalam fiqh kita pun kita tahu disunat ataupun bagi orang tidak yakin yang air sampai ke seluruh wajahnya, dia diwajibkan untuk basuh lebih daripada kadar wajah. Basuh leher, basuh telinga dia, basuh sikit sebahagian daripada kepala dia. Tamam? Semuanya agar dia yakin yang dia telah melaksanakan kewajipan syarak. Baik. Tapi adakah suruhan membasuh sebahagian sejuzuk daripada kepala ini diambil daripada khitab ataupun ijab ighsil wajha, ataupun ambil daripada akal? Itu je. Ini hadha yadullu ala diqqatil usuliyin. Sini melambangkan, menunjukkan betapa detailnya, betapa halusnya para ahli usul dalam membahaskan sesuatu. Cuba contoh. Wala qawluhu sumin nahar. Bila syarak kata berpuasalah pada siang hari. Ijaban wala qawluhu sumin nahar ijaban bi'ainihi li'imsaki juz'i minal layl. Adakah suruhan puasa pada siang hari itu jugalah dalil ataupun suruhan yang dalil yang menyuruh kita supaya imsak 5 minit sebelum subuh, ataupun dalil imsak ini diambil daripada dalil akal, itu muqaddimatul wajib. Jadi kita tak yakin yang kita memenuhi puasa itu seperti yang dikehendaki, iaitu cukup waktu untuk puasa tu, melainkan kita kena imsak awal sedikit pada waktu sebelum subuh. Walidzalika la yajibu ayannuya ila saman nahar. Jadi bila dalil lah berbeza, jihad mufakkah, satu ambil daripada nas, satu ambil daripada muqaddimatul wajib, iaitu akal. Sebab itulah kita tak disuruh untuk niat puasa
imsak. Lepas tu nama dia imsak. Dia tak panggil puasa. Lepas tu fuqaha bezakan di antara al-imsak dan juga as-siyam. Siyam ibadah. Imsak, dia sendiri bukan ibadah. Tapi dia menjadi mukadimah kepada ibadah. Tamam? Jadi bila kita niat puasa. Ini puasa daripada subuh sampai maghrib. Tapi kita tak niat untuk melakukan imsak tu. Imsak tak perlukan niat yang khusus. Cuma dia sekadar mukadimah kepada memenuhi ibadah puasa. Yang akhir, kata beliau, وَلِذَلِكَ لَا يَجِبُ أَنْ يَنْوِيَ إِلَّا صَوْمَ النَّهَارِ وَلَكِنْ ذَلِكَ يَجِبُ بِدَلَالَةِ الْعَقْلِ. Nampak? على وجوبه من حيث هو ذريعة إلى المأمور لا أنه عين ذلك الإيجاب فلا منافاة بين الكلامين. Dia tegaskan sekali lagi bahawa ini mukadimah ni hanyalah sekadar dhari'ah ila al-ma'mur bihi. Dhari'ah ila fi'lul wajib wa dhari'ah ila tarkul haram. Ataupun tarkul adadil wajib. Jadi Alhamdulillah, kita dah selesai khutbul awal, walaupun sebenarnya sebelum ni dah buat apa, tapi sebab rekaman banyak hilang. Jadi insyaAllah saya akan terus upload video ni, live ni ke YouTube saya. Boleh subscribe ramai-ramai ya. Jadi wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.